Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, hari ini kita ni akan belajar mengenai dengan pelajaran Tauhid Darjah 6. Pelajaran kita ni pada hari ini mengenai dengan pelajaran ajaran pergerakan Al-Ma'unah. Objektif pelajaran, murid boleh menjelaskan latar belakang dan menyenaraikan penyelewengan ajaran pergerakan Al-Ma'unah. Seterusnya, kita ni masuk saja pada isi pelajaran mengenai dengan latar belakang pergerakan Al-Ma'unah. Yang pertama, pergerakan Al-Ma'unah diasaskan oleh Muhammad Amin bin Razali. Yang kedua, berasal dari Perak, Malaysia. Dan yang ketiga, ajaran ini masuk ke negara Brunei Darussalam dalam tahun 2000. Baik murid-murid, seterusnya mengenai dengan penyelewengan ajaran pergerakan Al-Ma'unah. Yang pertama, mempercayai tangkal dan ajimat, iaitu seperti memakai kain kuning di pinggang atau di badan bagi tujuan kekebalan. Penyelewengan ajaran pergerakan Al-Ma'unah seterusnya. Yang kedua, mendakwa mengetahui kuasa-kuasa ghaib pada bila-bila masa diperlukan. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, mengamalkan kebatinan dalam perbomohan dan jampi. Jadinya murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita ni mengenai dengan ajaran pergerakan Al-Ma'unah. Nanti kita akan mempelajari tajuk seterusnya. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.